hampa untuk video kali ni Ali nak tunjuk dekat hampa kita punya BBQ grill tau. Okey, jom Ali nak tunjuk hampa kita punya BBQ grill ni. Okey, yang mana nak pergi camping, nak buat bakar-bakar, nak buat BBQ kan, tapi tak nak bawa barangan yang banyak kan. Simple-simple sahaja hampa boleh beli dengan kita punya BBQ grill ni. Okey, dia punya saiz hanya 28 cm sahaja dan dia punya berat 0.9 gram sahaja dan kita hanya ada warna putih sahaja tanpa. Okey, untuk material dia kita pakai material stainless steel tau. Okey, jom Ali nak tunjuk dalam dia macam mana. Okey, dalam dia macam ni hampa. Yang ni hampa boleh letak air dulu. Air biasa ataupun air panas kau kan. Lepas tu hampa tutup dia macam ni. Hampa boleh letak arang tak dalam ni. Hampa boleh letak arang ni, nanti habuk-habuk arang tu dia akan jatuh ke bawah tau. Sebab apa, kita ada lubang-lubang macam ni lah. Dia akan jatuh ke bawah. Lepas tu hampa tutup je bahagian atas guna yang ni. Lepas tu hampa dah boleh bakar-bakar dekat atas ni dah tau. Okey, senang sahaja. Hampa nampak tak? Pemegang dia pun ada, nak pindah tempat mana-mana pun boleh sahaja. Tak ada masalah. Okey, kalau hampa berminat dengan kita punya mini BBQ grill ni, hampa boleh check dekat web ni dekat bawah sekarang tau. Ataupun hampa boleh masuk live kita untuk dapatkan harga murah dan voucher. Okey, bye-bye hampa. See you hampa dekat next video lain pula.